We're just walking through Bazaar Ramadan now. It's so busy, but everything smells really good. Oh, the good churros. Okay, thank you so much. Jelly ball, jelly ball. It's my first time at Ramadan Bazaar at Malaysia, but we're a little bit late. Cepat. Last time we drink only tempikai. Hari ni tak ada orang sebab iftar sampai. I want something tasty or maybe noodles. Let's try to find it. So unusual. There's the rooftop on the top. Kau baru tahu ke? Ada you want this one? I didn't find what I want. Rasa sayang bila melihat wajah pelancong yang pada mulanya hanya ingin berjalan santai, tiba-tiba terdiam kaku. Mata mereka terbeliak, langkah terhenti, dan mulut terkunci seolah-olah tidak percaya dengan apa yang ada di depan mata. Inilah Bazar Ramadan di Malaysia, bukan sekadar pasar. Titpan sebuah pigalauan yang menggegarkan jiwa. Rasa sayang kerana setiap lorong dipenuhi warna, aroma dan suara yang hidup. Bau sate yang terbakar perlahan, wap nasi panas yang naik ke udara, dan lautan manusia yang bergerak serentak dengan satu tujuan, berbuka bersama. Pelancong hanya mampu memandang, sesekali menelan air liur, sambil bertanya dalam hati, bagaimana semua ini boleh wujud? Rasa sayang bila mereka sedar, ini bukan tentang makanan semata-mata. Ini tentang budaya, tentang kebersamaan, tentang satu bulan yang mengubah seluruh suasana negara. Di sini seorang Siaseng tidak rasa terasing. Senyuman diberi tanpa diminta dan keramahan terasa begitu tulen. Rasa sayang kerana apa yang mereka saksikan bukan sesuatu yang boleh dibeli atau ditiru. Ia hanya boleh dirasai. Dan malam itu, ramai pelancong akhirnya faham Bazar Ramadan Malaysia bukan biasa-biasa. Jangan over sangat, kan tunang marah. Si tua ni over. Janganlah. Zombie-zombie mengisap rokok kerana... Sekarang aku dekat Bazar Ramadan TTDL. Dengar cerita kat sini banyak benda menarik. Jom, kita tengok. Menarik ke tak menarik? Oh bang, apa benda ni bang? Ni mac and cheese Grand Padano daripada Italia. Besar cheese dia bang. Berapa ringgit ni bang? Ni dalam RM20 saja. Oh, RM20 je bang. Weh, apa benda ni? Bang, saya nak tulang je boleh bang? Tulang je? Serius ah? Apa benda lah kau ni? Ambil tulang buat apa? Ni daging ni. Okey bang, okey bang. Baju si ni nampak. Bang, ni murtabak bang? Ni bukan murtabak. Ni roti Hasan. Saya nak daging. ayam daging. Saya nak ayam lah bang. Ayam satu. Ayam satu bang. Boleh. Siput sedut. Bang, siput sedut ni bang? Ni bukan siput sedut. Bukan bang? Ni siput nyonyot. Oh iya ke? Cuba abang nyonyot bang. Jangan bang. Saya nak laci ikan kucing kacil ni satu bang. Laci ikan kucing kacil. Kecil ke besar bang? Saya, takkanlah saya ambil yang kecil bang. Tengok badan lah bang. Kalau masa tu saya bagi satu jak punya untuk abang. Wah lama bang. Boleh bang? Satu jak berapa bang? Satu jak RM10 je bang. Okey bang, saya nak sekarang. Satu Bang. Ya? Ikat tepi bang. Ikat. Jangan bang, belum lagi. Sampai lagi bang. Kak, apa benda ni kak? Ini pau. Pau. Berapa ringgit satu kak? Satu RM4. Kalau dia nak rasa, baik ambil yang ni. Yang ni sedap. Sedap. Ni bentuk durian, inti pun durian. Serius lah? Ya. Banyaknya sedap-sedap ni. Kak, apa paling special sini kak? Alah, adik tak payah tanya lah. Adik ambil je semua. Ambil semua kak? Okey, bungkus semua. Okey. Abi dah sampai dekat Bazar Ramadan yang paling meriah dekat utara. Katanya paling panjang dekat Malaysia. Bazar Ramadan mana? Wismaria. Lambat. Like tak? Sedap ke? Sedap lah. Kau tengok TV gajah pun ada. Abang main menega ke? Tak menega lah. Dah kalut nak call lah. Depannya. Ni tak ada menu. Hari kita ada dua menu. Kita ada coklat dengan tembikai. Yang ni mutabak Pak Long. Hampa dah tengok view dia tak? Tu
dah sampai ke belakang pun tu. Sampai belajar, tempoyak lai, rasa tai cabai candu. Ni pula bus asam pedas Klepok hampa. Nak cari yang tebu, hampa boleh main singgah cari maklong ni hampa. Hampa nak try soto bakar tai, mai dekat sini. Kita ada 15, 20 dengan 25. Dalam dia isi sotong, nampak telur sotong. Ni bus Wadi Kona Taman dia. Hampa tengok, dia punya mentabak dia. Ni ada tabak ayam, ada tabak daging. Jus nenah MD2. Oi, kira lagu mana abang? Bungkus RM5. Al-Hasan Biryani dan pelbagai lauk. Ada lauk apa tu abang? Daging, kambing, ayam ros dengan ayam goreng. Ada yang kopi ais dekat tepi. Peminat shawarma apa bising dekat booth shawarma Istanbul hampa. Tengok yang beratok ni hampa. Buat menu apa bulan Ramadan ni abang? Hotel kerang. Hotel kerang. Laksamana ni memang favourite api. Tapi hampa tengok dia punya beratok tu. Tiap-tiap tahun Happy Tacos sentiasa ada dalam Wisma Ria. Tanah Abang saya kat orang utara. Ni yang kali terakhir kita ada kat sini. Lepas ni kita akan ke selatan. Yang tengok kapurung. Menu Sabah. Kenapa menu kapurung tak bubur tempurung ni abang? Dia bukan tempurung, dia kapurung. Ni menu apa abang? Muay Thai bang. Berapa lama dah berniaga bang? Dalam kami 23 tahun bang. Yang ni kita ada muay set ikan masin, dia ada kangkung bang. Ni abang, kompor sedap bang? 10 per 10. Ni apa kau? Nasi ayam besar ni 1.12.9. Yang biasa ni RM7.9. Menu apa paling sedap sekali kat Wisma Ria ni? Ayam tambikan. Ikan Empire punya. Ikan Empire punya tiap-tiap tahun. Yang ni pula buat FZ ayam gepuk sambal hijau apa? Bang, ni apa ni bang? Kerabu ikan pari. Kerabu ikan pari? Somtam, kerabu semua ada. Oh, yang ni kerabu kaki ayam. Ni kerabu ikan pari special satu saja. Lai cikang, cedok sini, layan sampai habis. Jagung abang Jo bang. Yang ni bus Naim Corner, nasi daging kawal jeneri apa? Yang mana suka menu Korea tu, singgahlah dekat CEO Korea nombor 1 ni apa? Nasi padang, nasi ampung, bakso beranak, bakso mangkok, bakso telur, macam-macam bakso. Ayu ni yang tofu. Hanya RM10 saja. Lah jam 7.20 dah hampa, orang masih ramai lagi. Biar pi kat depa, nak balik pergi buka puasa. Menu buka puasa kami pun dah dapat, tunggu apa lagi? Jom kita pergi buka puasa dulu. Akhirnya Ramadan datang kembali dan kali ini ada berita baik untuk warga sekitar Rawang. Orang Rawang tahu tak, bazar Ramadan yang paling panjang di Malaysia yang dapat pengiktirafan Malaysian Book of the Record ini sedang berlangsung di belakang Star Market Bandar Puteri Rawang sepanjang bulan puasa ni. Dekat sini kalau korang nak cari juada berbuka puasa memang banyak gila pilihan tau. Untuk makanan wajib pada bulan Ramadan ni, murtabak mesti kena ada lah kan. Lain tu tepung pelita warisan Melayu ni jangan dilupakan. Dan tak salah kan kalau korang balik tak bawa tijon yang panjang macam kedai ni. Dan aku tertarik juga dekat kedai abang ni sebab ada jual gulai kawar. Dan setakat gulai kawar, giabuk besar macam ni pun ada. Dan bila bulan puasa ni tekak pun dah harga kan. Ni air balam berdek-dek kat kedai. Kalau korang cari sate-sate kan, dekat sini pun ada jual tau. Jangan risau. Cari makanan rem macam cemek molek, jala emas, laksam, kedai ni ada jual. Pada peminat yang makan manis-manis, ni puding caramel pun dijual kat sini tau. Pada peminat makanan klasik macam aku kedut pun ada. Selain tu kalau nak cari rojak-rojak buah pun ada. Kebab ayam, kebab daging. Kedai akak ni pula ada jual pelbagai jenis kuih-muih yang dah siap packing. Yang nak cari cakul yang jenis berperisa tu kan ada banyak pilihan dekat kalau datang sini nak makan dekat sini pun tak ada masalah sebab dia sediakan ruang untuk makan. Dan ada juga untuk bazar Aidilfitri tu nanti. Actually kan dekat sini ada banyak lagi makanan yang best-best. Mana orang sekitar Rawang, jom kita datang serbu sini. I'm here today at a food bazaar on night 1 of Ramadan. As you can see, it is extremely busy. Let's show you all around. Hello. Hello. Just check this out. This angle here is crazy. You can see how many tents there are, how many stations there are to buy food, to buy drink. There's music playing, there's people playing. They haven't eaten, they haven't drunk anything, and they're all in such a good mood. The Malaysian people, the Malaysian culture, I have so much respect for. This country is amazing. We're just walking through Bazaar Ramadan now. It's so busy, but everything smells really good. Oh, the good churros. Okay, thank you so much. Jelly ball, jelly ball. You can tell when there's a popular one because the queues are just so long. Everyone's in the queue. Better be
worth the wait. Mac and cheese with, it looks like some sort of short rib on top, and it looks something like put out. Mac and cheese brisket, please. Take a look at that. Oh, that beef brisket is a bit spicy. It's getting spicier. Hi, sweetie. Why you like Malaysia? Very, very hot. Why? You like hot? Yeah. Terima kasih. Selamat bertugas. Of course. Coconut? No. Chicken soup. Ah. Oh, cartoon character, chocolate inside. Oh. Have the bag. The bear? Okay. 1 minute. One bear. What do you sell? What do you sell? Sticky rice, roti jala. Oh, how much? This 20. 20. Free one. It's my first time at Ramadan Bazaar at Malaysia, but we're a little bit late. Cepat! Last time we drink only tempikai. Hari ni tak ada orang sebab iftar sampai. I want something tasty or maybe noodles. Let's try to find it. So unusual. There's the rooftop on the top. Kau baru tahu kah? Ada bumbu. And I want this one. I didn't find what I want. I didn't want to eat what I want to eat. Where is my noodles? Some shops are closed already. Maybe that's because they have a really good business. I akan datang jual kuda. I have curry puff with potato, but I didn't find noodle yet. Makan apa? Saya sudah found one place. International Tapi there are. I think it's quite interesting. Like you can find local food like nasi lemak and nasi goreng. I bought takoyaki and tua palipap. I bought one, but they gave me the other one for free. Tua palipap. Do you want tua palipap? Bukan pelipap, pelipan. Pelipan? Pelipang. Pelita. 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 Okay. Pelita, betul. We found our meal. Kita berbukannya zaman. Sudah bagaimana ni? Rasa sayang apabila malam semakin larut, tetapi kenangan yang tercipta masih melekat di hati mereka. Pelancong yang pada awalnya terdiam, kini tersenyum, membawa cerita pulang ke negara masing-masing. Mereka mungkin akan lupa harga makanan, tetapi mereka tidak akan lupa perasaan yang mereka alami di sini. Rasa sayang kerana bazar Ramadan ini bukan sekadar tentang jual beli. Ia adalah bukti bagaimana tradisi boleh menyatukan manusia tanpa mengira bangsa dan bahasa. Di sinilah anak kecil ketawa, orang dewasa berbual, dan orang asing menjadi kawan hanya kerana berkongsi satu meja berbuka. Rasa sayang bila kita sedar. Apa yang kita anggap biasa sebenarnya luar biasa di mata dunia. Kesederhanaan inilah yang membuatkan pelancong terdiam. Mereka datang dengan jangkaan rendah, tetapi pulang dengan rasa kagum yang tinggi. Rasa sayang kerana cerita seperti inilah yang perlu dikongsi. Supaya dunia tahu Malaysia bukan hanya peta di glob, tetapi sebuah rasa hormat, rasa kebersamaan dan rasa kemanusiaan. Rasa tersayang dari kami di channel Rasa Sayang. Setiap cerita bermula dengan rasa dan berakhir dengan makna. Jika anda pernah ke bazar Ramadan, kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan cerita ini, supaya rasa sayang ini terus hidup dari satu hati ke satu hati yang lain. Lihat dari jauh rasa sayang ini.